ada MVNO kecil. Saya tak sebutkanlah je nak dia punya brand semua, tapi Istel adalah antara barisan MVNO besar ataupun TIC MVNO. Okay, kita punya atas dia kita panggil MNO, Mobile Network Operator. Siapa kita punya MNO? MNO kita adalah U-Mobile. Dan dalam Malaysia, pada tahun lepas, U-Mobile mencipta sejarah apabila Istel dah menjadi MVNO pertama. Okay, sebelum ni yang ada MVNO macam Telco M, Telco CD. Okay, Telco CD merupakan MNO terbesar yang ada. MVNO dekat bawah dia, MVNO dia paling banyak. Okay, kemudian diikuti dengan M. Duduk depan. Duduk depan. Alright, Uncle faham apa itu MVNO? Tak payah, tak payah masuk pun tak apa. Okay, yang ketiga, apa yang Istel offer? Kita offer servis mudah alih lah. Ini semua orang tahulah, ada SIM card, kita panggil servis rangkaian mudah alih. Kita ada platform keusahawanan. Yang ini tak semua telco ada. Semua ada, cuma nak bayar, nak masuk tu ada yang bayar. Kita nak jadi member bayar RM10. Betul? Okay, ada telco nak jadi member, nak jadi agent kena bayar RM250,000. Kena bayar RM1 juta. Okay, ada macam-macam. Okay, ini adalah platform keusahawanan paling rendah, saya boleh katakan paling rendah yang ada dekat Malaysia sekarang. Yang ketiga, kita ada ekosistem ganjaran lah. Bila dah ada platform keusahawanan, automatik kita ada ekosistem ganjaran. Cuma dekat Istel, ekosistem ganjaran dia tak terhad pada SIM card saja. Kita ada ekosistem yang sangat-sangat besar. Dan ekosistem yang besar ni dia bersifat aktif, dia berfungsi. Bukan ekosistem yang besar tapi tak hidup. Dia ada macam-macam. Okey, kejap lagi saya akan cerita lah. Sambil-sambil tu saya akan cerita apa dia. Okey, daripada segi perundangan, apa yang kita ada, tuan-tuan boleh tengok daripada kanan kita ada LS. Melekat FOP. Kita ada lesen NSP. Apa benda NSP? NSP adalah Network Service Provider. Okay, mana-mana telco nak buat platform jualan, nak keluarkan SIM card dan sebagainya, nak ada coverage, kena ada NSP. Okay, NSP ni Network Service Provider sah sehingga 24 Jun 2035. Sah selama 10 tahun. Okay, dan yang belah kanan saya ni adalah ASP, Application Service Provider. Yang ini 1 tahun bermula 12 Ogos 2025. Yang ni kita akan renew setiap tahun. Okay, dan yang tengah kita ada pengesahan pengiktirafan syariah. Kenapa SIM card kena ada syariah? SIM card pun kena halal ke? Kenapa kena ada pematuhan syariah? Boleh siapa-siapa jawab? Tak apa. Okay? Alright. Kita punya pematuhan syariah adalah pada produk dan juga pelan pemasaran. Okay? Bila ada pematuhan syariah, ini menunjukkan satunya produk kita tak ada terkait dengan sebarang penipuan. Contoh, cas tersembunyi. Cas tersembunyi dalam dunia telco adalah perkara yang normal. Sehinggalah ada beberapa telco yang telah mendapatkan pematuhan syariah. Kita berjaya buktikan yang kita ni clean daripada benda-benda anasir cas tersembunyi. Okay, itu daripada segi produk. Dan daripada segi pelan pemasaran kita dijamin selamat. Maksudnya, ini bukan tempat scam. Ini bukan skim cepat kaya. Faham itu sebabnya kena ada pematuhan syariah. Alright. Sebab orang akan tanya, kadang-kadang kita nak jumpa orang kan, kita jumpa produk kita patuhan syariah. Apa hal SIM card ada patuhan syariah? Selamat datang Tuan CEO kita, Mr. Chia. Okay, next, satu lagi sebelum saya pergi ke produk, saya nak promote sikit tempat ni. Ini adalah Istel Flagship Store KLEC. KLEC adalah KL Eco City. Tuan-tuan, kat mana tuan-tuan berada sekarang lah. So flagship ni tuan-tuan boleh gunakan sewa dia, bukan sewa, boleh order, boleh book secara percuma je. Okay, ambil nombor ni. Ini adalah nombor line kita. WhatsApp dia beritahu, saya nak guna, saya nak hari Rabu depan, hari Isnin, hari Rabu depan pagi, saya ada tim 50 orang nak buat preview kat sini. Okay, WhatsApp nombor ni, beritahu, kita akan book kan secara percuma. Cuma bos
percuma saja tak ada apa-apa charge. Cuma kena kontak nombor ni. Tuan-tuan boleh gunakan bilik ni, launch kat depan boleh, kita ada 2 lagi discussion room pun boleh pakai juga secara percuma saja. Alright. Okay, kita pergi ke produk. Macam saya tanya dekat awal tadi. Okay, kita ada berapa produk? 5. 15 hari bulanan kita ada 4. Okay, bulanan bermula daripada 35, 50, 68 dekat 98. Kita ada range daripada rendah, sederhana dan juga tinggi. Okay, macam kenal lah. Macam mana bang? Apa kelebihan itu? 50 package, mengapa saya mau beli tukar kepada 50? Sabar. Okay. Seram pula hasil angka ni kat depan. Sabar ke? Guru, hentikan guru. Pernah dengar? Suka pula dengar benda tu. Okay, 15 hari RM15.30. Okay, yang bulanan pertama kita ada RM35, 300GB sekali dengan hotspot 100GB. Panggilan tanpa had, 10 SMS dan juga validity 30 hari lah. Okay, 30 hari validity adalah plan validity, data plan validity. Tapi singkat tu, jangka hayat dia standard 30, 60, 90. Tak top up 2 bulan bar, tak top up 3 bulan terminate. Tu standard. Okay, tapi untuk ni data plan validity 30 hari. Okay, pergi ke 50 RM50, 500GB. Okay, 500GB high speed, boleh full hotspot. 500 ni semua boleh hotspot. Kalau 35 tadi 100 je. Okay, dan dia ada data roaming. Okay, 3GB data roaming. Call, SMS, validity sama. Kemudian kita ada RM68, kita ada 700GB. High speed, full hotspot, ada 5GB data roaming. So boleh pergi roaming ni, dia pergi negara jiran. Kita boleh pergi Singapore, Thailand, Indonesia. Okay, maksudnya contoh nak pergi Thailand, nak pergi apa yang boleh balik hari, pergi Hanyai. Hanyai boleh balik hari ke? Boleh. Bangkok tak boleh tak? Okay, Hanyai pergi balik hari. Pergi makan sampai nak meletup perut, patah balik. Taiwan boleh kan? Cannot. For now cannot. Taiwan tak boleh. Belum boleh. Belum boleh lagi. Lepas ni kita akan adakan Taiwan, kita akan adakan umrah, haji. Okay, boleh pergi sana menggunakan kita punya roaming. Itu dalam proses. Okay. Lepas tu kita ada yang plan yang paling mahal, RM68. Dia ada 999GB full hotspot, 10GB data roaming, call unlimited, 10 SMS dan 30 hari validity. Dalam kelima-lima plan ni, semuanya ada target market yang berbeza. Okay, berbeza. Kenapa saya cakap berbeza? Siapa nak pakai RM15? Siapa nak pakai 35? Siapa nak pakai 50? Siapa nak pakai 98? Siapa nak pakai 78? 68. Kita boleh tak jumpa budak sekolah ataupun budak you, student, baru register tadi ni, Dek, nak adik pakai plan 98? Tak boleh. So plan apa kita boleh jual kat dia? 35. Okay, pucuk dia 16 kali, dia tak nak 35. Dek, kau ambil RM15 tadi. Kau lepas kau rasa kehebatan dia, kau confirm akan pakai yang lain. Okay, contoh tu kalau dah terdesak. Okay, 98 ada target market dia, 68 ada target market, 50, 35 ada target market yang berbeza. Okay, cuma macam mana kita nak kenal pasti siapa kita punya sasaran, siapa kita punya target. Okay, kalau student main 35, main 15 boleh. Alright. Kalau 50, golongan pertengahan, siapa-siapa boleh jadi 50 ni. Tapi kebanyakannya orang yang dah bekerja lah. Ni 98, 68, nak jual kat siapa? Okey. 98, 68 pergi cari orang yang dia punya bil telefon dia boleh claim. Tak kira lah dia pakai sebulan 10GB ke 50GB ke, pergi pucuk dia tanya, "Bang pakai apa bang?" "Oh mahal lah abang punya, saya punya ni RM50 je." "Tak kisah, saya boleh claim." "Abang ambil 98." Faham? Dia pakai berapa tak kisah. Okay, tapi bila main sentimen macam ni, jangan menekan-nekan sangat. Okay, faham So ada target market ni, cuma kita kena cari 35, 50,
kita tak boleh cakap plan ni mahal, kita tak boleh cakap plan ni murah. Sebab ini adalah trend market sekarang. Pergi mana-mana pun orang akan cari plan 30, 50 standard. Okay, bila bercakap pasal plan, saya dah cerita satu pengalaman. Minggu lepas hari Ahad, saya pergi Center M dekat KLCC. Okay, saya duduk kat situ lebih kurang dalam 10 minit sebab ada urusan lah. Ada orang nak kena split dia punya nombor dengan saya teman. Duduk dekat Center M ni selama lebih kurang dalam 10 ke 15 minit sementara dia settle kan. Tak putus orang datang kat Center M ni. Okay, satu benda yang saya nampak, saya berborak dengan salah seorang staff. Okay, saya tanya, plan prepaid apa yang paling murah dia? Okay, ini plan yang dengan unlimited Dia cakap unlimited starting dengan RM45. Unlimited RM45. Okay, biasa orang guna berapa banyak? Tak tentu, ada yang 100, ada yang 70. Kalau yang hardcore sikit boleh lah pergi 200, 300. Cuba bayangkan, orang yang bayar RM45 untuk prepaid dan dia tak peduli pun dia bayar benda tu. Okay, kenapa orang pengguna dia sanggup stay duduk dengan dia bayar benda sedangkan ada option yang lain? Tahu tak kenapa? Sebab dia orang tak terdedah dengan maklumat-maklumat. Okay, jadi itulah kerja tuan-tuan. Menyebarkan, saya tak boleh nak cakap penjimatan lah, sebarkan berita pasal produk ni seluas yang mungkin, supaya orang-orang yang selama ni bayar bil, yang jenis tak kisah bayar bil, dia tahu ada option ataupun alternatif lain yang lagi murah berbanding dengan apa yang dia selama ni dia tak peduli pun dia bayar berapa ringgit. Faham? Faham So orang-orang ni kita kena cari. Ini salah satu target market juga. Alright, Uncle tanya tadi apa kelebihan kita punya produk. Sebelum tu tengok dulu, kita ada juga harian. Ni booster kita ada mingguan, kita ada booster dan juga roaming booster. Okay, kalau harian mungkin ada situasi tertentu kita memang terdesak ni, nak pakai sikit je, ambil RM3, 5GB full hotspot. Dah lah 5GB full hotspot lah tu, 2 minit habis. Okay, kemudian weekly 10GB RM7, monthly booster 30GB RM10, dan juga yang roaming booster. Untuk gunakan roaming booster ni, roaming dia booster dia 10GB. Syarat dia kena ada plan 50 ke atas. Sebab plan 50, 68 dan 98 ada roaming. Kalau dia ambil plan 35, dia tak boleh ambil ni. Faham Alright. Uncle tanya kelebihan USP. USP dekat produk subjektif, ikut kita nak jual macam mana. Okay, apa yang saya boleh kata, satu benda yang paling menarik, dan benda ni pertama kat Malaysia, tuan-tuan kena highlightkan. Prepaid pertama dengan roaming percuma. Prepaid pertama dekat Malaysia yang roaming percuma. Okay, telco lain ada roaming percuma, cuma postpaid. Semua postpaid. Okay, prepaid kita yang pertama. Okay, data serendah 10 sen per GB. Okay, saya ada satu table comparison dengan telco-telco lain punya produk. Kita antara yang terendah. Ada yang lagi rendah, tapi MNO ada yang lagi rendah, 0.06 sen tu ada. Okay, saya tak boleh cakap apalah sebab dia offer 1000GB. Okay, dia ada syarat-syarat tertentu. Bila pergi sampai ke 1000GB ni, mana-mana telco pun dia kata offer 1000GB, 1000GB, apa tak cakap limited je. Okay, sebab bila dia cakap limited ada FUP. Macam tu juga bila dia kata 1000GB ada FUP. Apa FUP dia? High speed langsung tak ada. Speed 4G cap to 5 Mbps, maksimum 7 Mbps. Walaupun dia bagi 1000GB. Okay, dekat kita bagi 500GB, 10 sen per GB. High speed kita bagi full throttle. Okay, tak ada cap. Kalau kata siang boleh laju, malam tak boleh laju ke, tak ada. Right, kita bagi full. Okay, dan juga rangkaian 5G atau 4G terbaik masa kini. Alright, bila saya cakap pasal rangkaian, saya rasa semua orang tahulah. Okay, ada, kita tengok kritikan U-Mobile punya coverage tu ini apa semua kan. Ada dengar U-Mobile take over 5G? Oh, pasal
pasal apa yang DMP semua dia dah kick apa semua, sekarang ni tinggal dia je kan. Okay, by end of this year ataupun tahun depan, coverage Yo Mobile akan jadi coverage terbaik kat Malaysia. Okay, so kita pegang dekat benda tu. Ini antara kita punya kelebihan ataupun kita panggil unique selling point, USP. Right. Potensi pendapatan dan kempen. Sebelum saya pergi kat sini, ada soalan pasal produk. Kalau tak ada, saya nak cakap. Untuk modem macam mana? Untuk apa? Modem. Modem Modem. belum lagi. Kita akan keluar sekali dengan bundle. Mungkin modem keluar dulu ke, lepas tu bundle phone keluar ke. Kita akan cuba segera lah, sebab demand banyak. Okay? Bagaimana sesuai untuk modem kita? 50 okey lah. Tapi tengoklah dia orang guna buat apa. Gaming, main game, nak main game. Gaming tak kuat sangat. Tapi kalau dia main PUBG ataupun main dekat FIFA ke, main dekat PC ataupun main kat PS, tinggi. Macam TikTok dia belah sikit. TikTok pun berat. Tapi 500GB biasa okey lah. Okay. Biasa okey. Betul tak Cik Awan? Betul 68. 68. Ada yang kata 68. Tapi bergantung juga kepada penggunaan sebenarnya. Tanya dia. Saya tanya pasal carry forward. Carry forward datang. Ada? Masih ada? Macam mana dia function? Okey, tak ingat. Okey, dia boleh carry forward. Cuma Darren. Ni Mr. Darren. Okey. Tak nampak dia depan lagi. Carry forward berapa GB? Ikut apa yang dia buat, ikut plan lah. Ikut plan. So yang you punya, kalau isi 35, 200 tu lah yang boleh kaya 200 carry forward. Kalau dia tak guna langsung, maksimum ikut plan. So kalau 500GB tak habis, 500 carry forward. Betul? 100%. Satu bulan. Contoh 35 kan ada 200 GB. RM10,000 bang. 200 kali carry forward. Plan pun 1000 je maksimum. Carry forward tu kumpul jadi berapa? 1000. 1000 pun dah syukur dah. Tapi ada ke yang carry forward sampai 1000 tu? 50 bang. Tak ada biasanya. Okey. Ada. Kenapa? Tak pakai. Yalah, lain telefon ada 16. Okay. Alright. Sebelum saya pergi ke kempen dan juga potensi pendapatan, saya nak tekankan satu benda. Kita Istel adalah syarikat yang menyediakan produk mudah alih ataupun lain telefon lah, singkat. Tu produk kita. Okay. So bila kita jumpa user, kita kena jual kita punya produk. Okay. Produk kita adalah kekuatan kita. Okay, macam mana kita nak menangani bantahan, macam mana kita nak counter kalau ada soalan compare dengan telco lain. Sebab tu tuan-tuan kena dalam pada master kita punya produk, tuan-tuan sambil-sambil duduk master juga plan telco lain. Okay, saya ambil masa 3-4 tahun untuk master, bukan master, untuk compare produk apa yang saya tengah bawa dengan produk pesaing. Okay, kenapa saya cakap benda ni penting? Sebab bila menangani bantahan, dia punya terms dia, kita nak berdepan dengan rejection ataupun objection berkenaan dengan produk, kita tahu produk tu apa lebih dia, apa kurang dia. Kalau nak bergaduh pasal produk dulu. Okay, produk tu bagus macam mana pun, tapi kalau kita tahu kriteria produk plan dia tu, kriteria dia punya pesaing kita punya produk, kita akan tahu macam mana nak counter. Sebab tak ada produk yang perfect dekat Malaysia ni, tak ada. Okay, walaupun dia murah macam mana pun, tak ada. Ada satu plan yang harga dia sama 35, dia bagi data banyak. Kelebihan dia apa? Data dia banyak. Tapi orang pakai ke data banyak tu? Adakah semua yang beli tu sebab data banyak? Orang akan beli, yes, orang akan beli sebab data banyak. Tapi penggunaan dia berapa banyak? Beli sampai bayar barang mahal ataupun bayar harga murah, tapi disebabkan data tu tinggi, dia pun ambil. Padahal dia guna 50GB je sebulan, 100GB je sebulan. Kenapa nak bayar benda yang boleh dapat harga lagi murah disebabkan sentimen data banyak? Dia guna tak banyak pun. Faham? So kita kena main dekat benda sini.
Okay, dan lagi satu, walaupun data dia banyak, dia tak boleh masuk modem. Contoh, adakah kita sebagai pengguna, kita beli SIM card, kita baca TNC? Kita baca tak? Tak kan? Kita yang menjual pun kita tak baca. Tuan-tuan jadi member Istel, ada baca TNC tak? Pernah tengok TNC Istel? Pernah tengok? Tengok kat mana? Masa daftar sikit je. Masalah datang lambat biar lambat. Okay, kita punya kekuatan produk, so kita jual produk. Okay, bab marketing plan, bab pelan pemasaran tu nombor 2. Okay, saya cakap terus terang, kita kat Estel, kita mengejar volume. Okay, volume customer, volume activation. So fight dekat situ dulu. Right. Okay, kempen yang pertama ni bukan kempen ni. Ini kita punya plan pemasaran kita yang pertama, iaitu insentif top up. Saya rasa semua orang tahulah. Semua tahu kan? Okay, berapa total ni? 24. Belah sana berapa? 24 belah sini? 24. Okay, level 1 13%, level 2 3%, level 3 8%. Okay, elite member, AM, SA, TP sama-sama. Okay, so akan ada yang tanya, apa beza kelebihannya? Ada lah. Okay, saya akan buka lagi dia, cuma saya tak boleh tunjuk kat sini. Alright, selamat datang. Sekejap, ada kursi lagi ke? Kursi lagi? Ada. Boleh. Tak apa, nanti lepas ni kita extend lagi, kita tambah ke belakang. Okay, ini insentif top up. Inilah yang kita panggil sebagai pasif. Okay, kita ada bonus. Kat extend ni kita ada bonus, kita ada insentif. So bila saya sebut insentif, dia adalah perkara yang pendapatan yang berpanjangan, pasif lah. Okay, kita tak buat apa pun, gitu je duduk je masuk. Cuma bertambah tak bertambah tu ikut kita punya effort. Okay, ini adalah passive income. So macam mana nak dapatkan macam mana nak dapat level 1, level 2, level 3, kejap lagi saya tunjukkan. Okay, cuma sebelum tu saya ingatkan, mana-mana elite member nak dapat jadi ambassador member ataupun kena ada insentif top up bernilai 500. Okay, 500, kalau daripada 500 dia nak jadi SA ataupun senior ambassador, dia kena capai insentif 3,500. Daripada SA ni dia nak jadi TP, territory partner, dia kena capai insentif 15,000 tambah dia kena ada 2 SA dan juga 5 AM. Okay, 500, 3,500, 15,000. Jumlah insentif ni adalah berdasarkan top up saja. Jemput. Sila. Okay, 500, 3,500, 15,000 daripada top up saja. Contoh, kalau saya rasa semua dah lama dah jadi member kat depan saya ni. Kalau kata insentif dia 500, insentif top up 100, ESK 400, so total 500. Boleh tak dia naik jadi AM? Tak boleh. Okay, sebabnya 500, saya ulang lagi sekali, 500, 3,500, 19,000 adalah berdasarkan insentif top up sahaja. Okay, clear kan? Right. So, tapi yang bab ni dia tak kacau kat sini lah, jadi dia tak akan dapat sama. Right. Dan untuk melayakkan anda dapat insentif setiap bulan, elite kena top up 35, top up personal, top up airtime. Okay, ada banyak kejadian berlaku yang mana dia top up 35, dia top up wallet. Okay, dah melepas. Okay, kalau AM kena top up 60, SA 80, TP 120. Okay, make sure top up ni berlaku dekat tuan-tuan punya airtime. Okay, tolong pastikan benda tu. Right. Dia bukan suruh subscribe plan pun, top up je. Okay, kalau pakai plan 35, kena juga top up 120 untuk TP. Right, ini adalah saya tak boleh katanya KPI lah. Ini cuma syarat untuk dapatkan insentif. Itu saja. Right, cukup fair ke tak? Fair? Ke tak mencabar? Tak fair. Tak fair? Dia boleh buat apa? Apa dia? Baki boleh buat apa? Wah, apa-apa?
Tak nak, saya tak nak. Ada orang-orang yang tanya saya tak nak lain. Nanti gunalah buat benda lain. Top up pelan-pelan lah. Okay, beli je, ambil plan so-so tu. Okay, alright. Saya bagi contoh simulasi. Ini contoh untuk senang faham. Alright. Faham siap bang? Alhamdulillah. Okay. Simulasi top up kalau kata buat RM35. Tak nak bagi siapa Uncle nama apa ke? Ha? Uncle nama? Baru join. Yalah, Kali pertama nama. Michael Chiu. Michael Chiu. Ya. Saya panggil Uncle MC. Ya Boleh? Uncle MC, okey. Uncle MC kat sini. Inilah. Okey. Ni Uncle MC. Saya ada user ataupun member. Saya cakap user lah, member lah. Okey, dekat level 1, which is 10 orang ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 orang kat sini. Okey, setiap member ni dia top up RM35. Top up bukan subscribe plan, top up. So saya akan dapat insentif sebanyak RM45.50 daripada 13% kat sini. Faham Group top up 35 kali 10 bersamaan dengan 350. Okey. Level 2, user kepada 10 orang member ni. Okey. 10 ni ada user 5 orang setiap seorang. So ada 50. So dekat sini saya punya insentif daripada 3% bersama dengan RM52.50. Okey. Ini Uncle MC punya ni. Level 1, level 2 dan level 3. Sebab Uncle MC ni cuma elite member. Dia cuma layak 3 level saja. Okey. So level 3 adalah user kepada member-member dekat level 2. So dekat sini ada 150 orang member ataupun user. Top up 35, insentif saya 420. Sebab dekat sini 8%. 13, 3, 8. 420. Total untuk bulan tu Uncle MC akan dapat RM518. Okay, so bila hit je RM518 daripada insentif top up atau upgrade terus jadi ambassador member. Okay, ini cerita cantik lah. Okay, dalam masa 1 bulan saja. Alright. Kalau cerita 50 sama juga. Okay, level 1 10 orang, level 2 100, level 3 ada 1000 member. Okay, ni cerita lagi best ni. Total income dia boleh dapat 4215. Okay, automatic tu jadi SA. Faham? Okay, ini kalau cerita yang terlalu indah untuk dikabarkan lah. Okay, hakikatnya dekat bawah. Ya Allah. Okay, siapa yang boleh dapat 500 dalam masa sebulan? Ada dalam ni? Cik Amir apa? 53 sen. Bulan? Pertama. Lah pertama. Tengok muka tu apa? Tahu orang duduk Terengganu, bulan pertama RM53. Tak tahu dia buat apa kat Terengganu. 53 sen. 53 sen lah. Itu berapa hari ni? 1 bulan. 1 bulan. Okey. Nampak? Bulan pertama. Bulan kedua? RM4,800. Dia kalau ada guna-guna jadi situ lah. Satu tu bukan Cik Amir. Nanti jangan risau, saya akan tanya seorang-seorang. Okey. Boleh faham simulasi ni? Boleh macam mana cara insentif top up tu bergerak. Okey. Dan ini selagi mana tuan-tuan ikut syarat top up tadi, selagi mana tuan-tuan aktif sebagai pengguna Istel, tuan-tuan akan enjoy perks ni ataupun benefits ni sampai bila-bila. Selagi mana wujudnya Istel, selagi mana kami ada dekat sini, selagi mana plan ni tak berubah, insya-Allah tak berubah lah. Tuan-tuan akan enjoy. Cuma ikut je syarat minimum yang saya cakapkan tadi. Okey. Ini kita punya identity. Okey, ini adalah identity Istel 24%. Istel 24%. 24% Istel. Okey. Yang kedua, kita ada bonus onboarding. Yang ini dia bukan kekal. Yang ni kempen. Okey. Cuma kempen ni kita tak nyatakan lagi sampai bila dia akan ada. Setakat ni tak adalah. Setakat ni kita akan enjoy je. Okay, mungkin lagi sebulan, 2 bulan sebelum tamat kita akan beritahu lah. Okay, tapi buat masa ni tak ada apa-apa. Alright. Onboarding. Benda apa onboarding? Okay, onboarding ni masuk pintu onboarding. Masuk kapal terbang onboarding. Maksudnya masuk. Masuk lah. Okay. So bila kita cerita bab masuk ni, selamat datang.
ada lagi kursi tengah tu, tapi abang boleh buka sini kan? Mana? Tu kursi kat tengah. Sini je tak? Boleh. Assalamualaikum Okey. semua. Okey. Duduk benda komputer. Kat mana kita tadi? Alright, onboarding. Onboarding, orang masuk. Orang masuk, kita dapat Komputer ni. senang. Register orang baru, tak payah jadi member pun, register user je. Kita dapat duit. Maksimum sampai RM20 satu kepala. Macam hunting. RM20 untuk satu user. Okey. So macam mana? Pendaftaran dia 1 ke 10 dia masuk kategori A, dapat RM8 kalau nombor baru. Minimum top up 35. Kalau MMP dapat RM13. Okey, 1 ke 10 user kategori A. 11 ke 30 masuk kategori B. Okey. Kategori B untuk new number dia dapat RM9. MMP dia akan dapat RM14. Beza RM5 tu. Okey. Kalau 31 ke 50 orang user, dia akan masuk kategori C. Satu user nombor baru RM10, MMP RM15. Okey. Bukan 10 ni masuk kategori ni dapat RM10 bukan. 10 ni kali dengan 31 ke 50 ke. Faham Okey. Kalau 51 ke 100 user masuk kategori D akan dapat RM11, MMP dapat RM17. Dekat kategori A, B, C dia punya lebih RM5 je. Tapi masuk kategori D lebih dia dah jadi RM6. Okey. Kategori E 100 ke atas RM13 untuk nombor baru, RM20 untuk nombor MMP. Okey. Contoh dia tak ada had maksimal. So kalau kata ada 10,000 user, 1,000. Alright. Okey, contoh. Kalau kata ada 5 pendaftaran nombor baru, cara kira 8 kali 5 bersama dengan RM40 dekat kategori A tadi. Okey, kalau level B 20 pendaftaran MMP, 14 kali 20. Okey. Calculation ni sepatutnya saya tak letak pun. Tapi ada sampai hari ni ada member yang masih bertanya dekat komuniti kat kita. Dia masih tak faham cara kira. Sebab tu saya letak kat sini. Okey, dia bukan kata new number 10, MMP 10 dia akan kira asing. Tak. Okey, dia akan campur. Faham Dia tak kisah berapa banyak total new number, berapa banyak total MMP, dia akan campur keseluruhan dan kita akan bayar mengikut jumlah keseluruhan pendaftaran. Okey, dia tak asing. Alright. Contoh untuk bonus onboarding. Kategori A tadi dia buat 10 user, kali RM8 dia dapat RM80. Okey, kalau kata kategori B 20 MMP saja kali RM14, dia akan dapat RM250. Okey. Kategori C dia campur. Kat sini yang saya nak tekankan sebab ada yang confuse, MMP kira lain, nombor baru kira lain. Tak, dia campur je. 20 nombor baru, 20 MMP, total 40 activation. Dia masuk kategori C. Okey, tengok 40 kat mana? Kategori C. Walaupun dia ada MMP, walaupun dia ada nombor baru, dia bercampur. So, dia akan dapat RM10, RM15, total RM500. Okey, syarat untuk bonus onboarding sangat mudah. Top up 35 dalam satu transaction dalam bulan yang sama. Itu je. Okey. Apa jadi kalau MMP hujung-hujung bulan? Sebab dia ikut tarikh activated. Okay, so dia akan kira untuk bulan depan. Right? So ada yang kata, dah hujung-hujung ni tak boleh kira ke, satu je beza. Kalau tak, saya masuk kategori C lah. Minta maaf. Buat lebih untuk keselamatan. Alright. Ketiga, kempen yang ketiga, voucher pendapatan yang ketiga. Okay, kita ada bonus ASK. Siapa tahu ASK? Siapa tak tahu ASK? Semua tahu Tak tahu. Buat tak tahu ke memang tak tahu? Baru. Saya pun baru, jangan risau. Lagi tak tahu ASK? Esok. Still starter kit. Okay. ASK Style Starter Kit. Okay. Dalam ni apa yang ada dalam Style Starter Kit ni, dia ada t-shirt. T-shirt tu apa? Yang tengok, siapa yang tak pernah tengok ASK, tengok abang tu pakai. Mana nampak. Ramai pakai. Tu kotak ASK tu. Okay.
ESK ni dalam tu ada SIM card, ada flyers, banyak hal tu. So nilai dia sebenarnya 500, hampir RM500 nilai dia sebenar. Cuma kita jual kepada members pada harga 300 saja ataupun 299. Okay, so dalam 299 ni tuan-tuan boleh dapat flyers, dapat SIM card. SIM card tu dalam dia ada 10GB. Okay, dapat flyers, t-shirt, macam-macam lah ada. Cap pun ada. Saya tak ingat satu-satu. Alright, so apa kaitan yang kita bagi ESK ni dengan bonus ESK? Okay, yang pertama-tamanya, ESK ni bagi seseorang member, kalau dia nak dapatkan bonus ESK, dia sendiri kena beli ESK ni. ESK ni macam saya cakap tadi lah, berada ditunjuk tadi di kotak. Dalam tu ada macam-macam starter kit, barang permulaan untuk kita berniaga. Okay, beli dia harga $299. Lepas tu kita ada user kat bawah, ada member kat bawah, suruh dia beli. Kita akan dapat RM128 bila dia beli. Kalau member kita tadi tu, dia ada member juga, member dia beli, dia akan dapat RM128, kita akan dapat RM38. Okay, jual barang runcit pun ada level. Okay, kalau user dekat level 2 tadi tu, dia member, ada user member dia pun beli, kita akan dapat RM28. Okay, level 1 $128, level 2 $38, level 3 RM28. Okay, dan kat bawah ni, sebelum ada yang tanya bukan-bukan, saya jelaskan kat sini, ada yang dekat TikTok, ada yang dekat Zoom. Kalau anda nak dapatkan bonus ESK, anda sendiri kena beli dulu. Okay, jangan ingat saya dah besar kat atas ni, dah SA ni, padahal ESK pun tak beli, so dia tak dapat. Okay, so kena beli ESK baru anda boleh dapatkan bonus ESK. Right, apa ni? Sikit lah. Right, contoh, kita berbalik kepada Uncle MC. Selamat datang. Okay, saya member lah. Okay, member ataupun user saya, member saya dekat level 1, ada 10 orang beli ESK. So saya akan dapat 128 kali 10 bersamaan dengan 1280. Okay, dia ni ada member, ada user 50 orang beli ESK. Saya akan dapat RM38 per ESK. So 38 kali 50, dekat situ je 1900. Okay, level 2 tadi ada member kat level 3, 250 orang. So setiap satu beli ESK, 28 kali 250, dekat sini je saya dah dapat 7000. Okay, so total keseluruhan dalam sebulan saya akan dapat RM10,180. Ini simulation situasi cantik. Okay, bila saya dapat 128, level 2 saya dapat 38, level 3 saya dapat 28. Okay, ini adalah point of view saya dekat atas. Okay, macam level 1 pula, saya dapat 128, saya dapat 38 daripada level 2. Tapi dekat level 1 dia akan dapat 128. Dia akan duplicate apa yang saya dapat tadi. Ini standard lah, multi level punya game. Memang macam pernah kenal lah. Penyanyi bukan? Macam penyanyi Sofas? Bukan? Okay, settle ESK. Kita pergi ke campaign. Okay, daftar dah menang lagi, dan juga free load. Okay, ini adalah 3 campaign yang tengah berlangsung sekarang. Okay, campaign yang pertama, daftar dah menang, sangat menang. Okay, bermula 50 activation sehingga ke 1000 activation. Siapa cepat, dia sangat senang. Siapa cepat dia dapat. Dekat sini dia tak ada nak kata lucky draw ke apa benda, tak ada. Siapa yang hit 50 dapat 500. Siapa hit 100 dapat 1100. Siapa hit 300 dapat 3500. Okay, sampailah siapa hit 1000 dapat 13000. Alright. So untuk kempen daftar dah menang, kita peruntukkan sebanyak 500,000 setiap bulan, dan juga maksimum sehingga 13,000 untuk satu pemenang yang hit 1000.
Okay, right, ini daftar dah menang sah sehingga 30 April 2027. So kita buat dia lebih kurang 6 tahun dah. Daripada 1 Mei sehingga 30 April 2027. Okay, yang kedua, dah menang, dah daftar dah menang, tak cukup, kita bagi menang lagi. Okay, daftar dah menang bersifat bulanan, monthly. Okay, dan untuk menang lagi dia bersifat quarterly, 3 bulan. Okay, tadi sebulan, ya, 3 bulan, selama setahun. Okay. Okay. Tadi dah menang sebulan sekali dapat 1,500, 300, 50. Okay. Untuk game 3 bulan kita peruntukkan ekstra 96,000, okay, kepada siapa-siapa yang register lebih lagi daripada yang tadi. Untuk 3 bulan, mereka yang pertama hit 500 activation akan dapat 30,000. Okay. Yang kedua hit 300, yang ketiga 250, yang keempat 200 dan yang kelima 150. Cuma dekat sini, ini saya tunjuk 5 je lah. Yang tadi pun 5 je, sebenarnya di bawah lagi. Sampailah di hit maksimum hadiah yang kita offer. Okay. So dekat sini tak semestinya orang yang menang tadi, okay, yang menang kat sini dia akan menang kat sini. Tak semestinya. Okay. Mungkin dekat sini yang tadi tu dia hit 1,000 pada 30 hari bulan, tapi ada orang lain yang hit 500 1 hari bulan dalam masa 3 bulan. So dia belum tentu dia yang menang 30,000 tadi. Faham Boleh faham tak game ni? Tak faham? Okay. Bulanan, saya ambil satu contoh lah. Mamat ni dia menang 1,000, dia dapat 13,000. Okay, dia dapatlah untuk bulan Mei, dia menang 13,000. Adakah dia juga pemenang untuk 30,000? Belum tentu. Mungkin orang yang menang 500 yang akan menang 30,000. Sebab orang yang menang 500 kat sini, dia hit 500 pada 1 ataupun 2 hari bulan. Dia ni pula hit 500 pada tengah bulan, dalam 3 bulan tu. Faham? Dia hit 500 dulu, so dia lah yang bawa balik pulang, yang bawa balik 30,000 ni. Faham? Tak semestinya dia banyak, dia menang 30,000. Oh, dia Siapa bukan cepat dia dapat. dia bukan campur daripada bulan Bukan. pertama. Oh, bukan campur. Bukan. Ikut mana bulan tu dekat situ siapa achieve situ. Betul. Okey. Okay. Dan game ni akan ada 4 round untuk quarterly. 4 round tu bermula daripada Mei sampai Julai. Lepas tu dia akan start balik Ogos, September, Oktober, sampailah 30 April 2027. So dia akan ada 4 round untuk quarterly. So total 30,000 dia akan ada 4 lah. Soalan. Bermaksud bulan ke-3 ni, kempen ni berlaku kan? Kempen yang pertama pun berlaku juga. 2 kempen yang bulan ni. Yes.